This is Rasiana Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happen. She still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rasiana Riza's channel. Okay. Oh, nak tampak kat mana? Yang mana satu? Yang ni lah. Yeay! Siap untuk customer. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni dah dekat kedai I dah sampai dah sebab dah hujan dah habis. Sebenarnya kalau macam hujan I memang tak datang kedai pun. Tapi sebab hujan dah habis, dah berhenti, I nak buat video untuk packing order customer yang order ni. Kalau yang semalam tu adalah yang I post video semalam tu adalah macam mana korang nak settlekan order yang customer dah order kan. Tapi yang ini saja je lah I nak buat video untuk I punya kenangan my first order. Okay, so jom tengok macam mana I print out I punya buku. Simple je, buku dia simple je korang. Sebab yelah harga dia murah kan. Jadinya I memang buat simple sebab I tak ada mesin yang perfect binding yang macam betul-betul buku tu. Tak ada, I just stapler sahaja buku tu. Okay, so ni kita on lah kan. Ini I nak on printer untuk nak print buku yang tu. Tapi I nak kena tukar kertas dulu sebab yang ini kan kertas A4 kan. Sekejap I tunjuk dengan korang. Ini yang ada dekat ni adalah kertas A4. Okay, jadinya kita nak kena tukar kertas A5 sebab dah buku tu adalah kertas A5. So ini kertas A5. A5 lagi kecil daripada A4. Okay, dah settle dah untuk print. Hi guys, okay, so video ni memang lepas daripada yang video tadi tu I dah pergi semayang Zohor. So I mana nak make up, so okay je lah muka macam ni. Guys, I nak beritahu korang I dapat lagi satu order lagi. Ya Allah korang, ya Allah Tuhanku, terima kasih. I wish muka sangat. Seriously, I tak sangka Alhamdulillah hari ni ada rezeki yang Allah nak bagi. Allah tu sangat baik. Please guys, banyak-banyakkan doa. InsyaAllah satu hari nanti Allah pun dengar doa korang juga. I nak nangis sebenarnya tapi I tak nak nangis kat depan kamera. Tak suka. Tapi apa yang I nak cakap adalah doa lah banyak-banyak dengan Allah. Sebab Allah yang akan bagi rezeki kat kita. Oh ya Allah Tuhanku, I tak tahu macam mana nak cakap. Tapi guys, okay lah, itu saja. I tak nak cakap banyak-banyak. So I macam pisat sangat. Ya Allah Tuhanku. Okay, nanti kita sambung video ni sebab I nak tunjuk I print I webin. Okay, so untuk satu buku dah siap yang ini. Ni. So belakang dia kosong. Korang
I happy sangat Alhamdulillah. Korang buku ni ataupun korang nak belikan untuk adik orang pun, I really recommend dekat korang. Sebab buku latihan ni banyak tau korang, dia tebal. Tebal sangat. Korang jangan risau, memang takkan rugi kalau korang beli. Kalau korang dapatkan dengan harga yang berpatutan. Ada letak tau dekat kita punya ni, kat depan video ada letak. So kalau korang nak pergi beli, boleh pergi beli. So sambil I nak check sama ada cukup ke tak. Sekejap bunyi kerusi. Sambil I nak check buku ni cukup ke tak kan. Sambil tu I nak check dengan korang tau. Tadi kan sebelum I buat video, I dah cakap kat korang. I kata I buat video ni sebab nak kenangan. Sebab I tak tahu lagi I akan dapat order lagi ke tak, kan. Sebab kalau kadang-kadang yelah kan, I just letak je dekat Shopee, tak tahu pun. Kalau ada adalah macam rezeki lah, Alhamdulillah. So I tak expect langsung akan ada second order. And second order tu dia beli 2 buku. Korang tahu tak ya Allah Tuhanku. Sebab tu apa yang I nak cakap dekat korang adalah takkan ada yang mustahil kalau Allah kata betul rezeki korang. Tapi I boleh cakap dekat korang, kita kena yakin lah. Mula I tak expect juga ada orang order untuk kali kedua kan. Macam serius lah ada orang order kedua. Lepas tu I tengok yes, bayaran dah disahkan. I happy sangat. Sebab apa? Sebab kita jarang tau. Sebab kalau contoh kat Shopee tu, dia kena korang kena promote, kena buat marketing kan, barulah orang tahu kan. Tapi dekat Shopee ni, dia ada bahagian yang macam promosikan produk. Maksudnya bump. Dia dalam bahasa Inggeris dia bump macam tu lah. So I just tekan bump tu je lah setiap kali. Macam contoh dia setiap 4 jam tu, I just tekan bump sahaja. Macam tu lah. Tapi itu semua macam pada I tak penting. Yang pentingnya adalah rezeki daripada Allah. Itu yang I nak tekankan. Yang walaupun kita rasa macam lepas ni mungkin tak ada lagi kot order kot, macam tu. Tapi Allah tu ada lebih, maksudnya macam Allah tu ada perancangan lebih baik untuk kita, macam tu. So I harap sangat depan ni pun I masih ada order. And InsyaAllah I boleh keep on packing order macam ni lah. Okay, so sekarang kita nak print away bill guys. Sorry tau, muka I memang macam tak siap kan. Tapi hakikatnya I tak boleh pakai lipstick sebab bibir kering sangat-sangat. Jadi memang sabar ya. Nak gelak pun tak boleh, nak cakap pun macam tak selesa. Dia kering yang macam tak boleh nak buat bincang Okay, so kita nak print away bill. Macam kelakar kan. Tapi sakit tau. Sakit. So I tak boleh senyum. Okay. Yeay. Okay, lagi satu. Lagi. Betul tak apa yang I buat? Tak, I terprint 2. Okay, ni this one. Oh, dia memang lambat sikit. Tadi kan lambat kan. Lepas tu I tekan okay. Lepas tu punya dia memang lambat. Okay, so siap print away bill untuk packing order pula.
So, cute parcel warna purple yang I love. I tengok muka I pun macam, ya Allah, teruknya macam ni kan aku nak buat video. I harap semoga customer I ni anak dia cemerlang belajar, insyaAllah. Korang pun doakan, okey? Alhamdulillah. Okay. So lepas tu I nak tampal. Okay. Nak tampal kat mana? Yang mana satu? Yang ni lah. Yeay, siap untuk customer yang kedua. Tak ada tunjuk. Ya Allah, sakitnya. Right, dengan muka I yang barai ni. Mula-mula kan tadi kan I make up kan. I excited lah kan nak make up. Lepas tu buat video kan. Lepas tu lalas tak make up. Sebab dah sakit sangat lah. Sakit sangat bibir tu. Kalau tak pun kadang-kadang kalau I tak make up, I pakai lipstick tau. Tapi bila dah sakit sangat tu, macam tak apalah. I tengok muka I, ya Allah, serabainya. Okay. Siap je, ada orang datang. Customer datang. Okay, so ini customer pertama saya. Terima kasih lah. Semoga dilimpahkan rezeki dan semoga anaknya diberikan kepandaian, kecemerlangan. Amin. Okay, dah itu saja video untuk kali ni korang. So, Alhamdulillah dapat 3 buku, 2 buku untuk satu customer dan satu lagi buku. Okay, so siapa-siapa yang nak beli, korang boleh pergi beli tekan, tak boleh, I tak ada letak link dekat bio. Nanti I letak tu je. Nanti korang boleh just type saja. Bye! Thank you korang sebab tengok video ni sampai habis. And don't forget to like, share and subscribe. Nanti kalau ada order lagi, kita share-share lagi, okay? Bye! Kita share-share, kita ambil video lagi ya.